Okay, Amar tolong tunjukkan ni dumbbell bench press. Okay? Dumbbell bench press. Dumbbell bench press. So, kita guna dumbbell. Okay. Dumbbell, kita jalan dulu. Ni pakai flat kan ni? Okay, kita... Oh, flat. Flat lah. Flat. Okay. Dia tu ni. Bila pakai mesin kat gym lain ni, dia tak biasa sangat. Okay. Ni kot. Oh, tak boleh buka. Tak apalah, layan je lah. Okay, tu, tukar bench. Tukar bench. Okay. Alright. Sini. Okay. Kalau barbell, dia straight atas macam ni. Betul? Okay, Bench press kan? Bench press. Tapi kalau dumbbell, guna dumbbell dia, twist ke dalam. masuk ke dalam. Nafas, hembus dalam. Sebab apa dia kena dalam, guys? Sebab bila korang tak squeeze kat dalam, so korang tak dapat target bahagian dalam tu. Okay? So kalau korang dapatkan bulat dada, make sure banyak main dalam. Nafas, squeeze dalam. Nafas, squeeze dalam. Okay? Dulu saya kurang main, bila main barbell ni, main dumbbell ni, saya kurang squeeze kat dalam. So saya punya chest saya dia lebar tapi dia lepek. Betul bila main dumbbell ni saya banyak tekan dalam, push suruh. So alhamdulillah dia develop lah, dia tebal. Dia dapat bulat lagi. Okay, Alright. Itu tips daripada Amar. Stay tune guys. Ada lagi soalan yang aku nak tanya dekat Amar sekejap lagi tentang chest workout.